Tahu saja berlakon lah. Tak kerja pun. Ni tempat kami nak duduk ni. Kami duduk ni 3 orang. Gang anak hantu. Kita ada Fauzi, dikenali sebagai G. Orang pada nak merah. Ni ada seorang lagi ni. You pula. Tengok ni. Kami plan last minute ni. Plan memang last minute dah lah tu. Kau pun lapar. Cepat. Lapat. Nasi beli makan dah. Tak. Aku nak rasa mi goreng. Nasi lemak kau dah. Maggi goreng. Maggi. Nasi lemak. Maggi pun. Maggi kan mi goreng. Maggi. Bukan macam kan bukan Maggi. Ini ada tadi ni. Betul. Weh, tapi aja kan. Kalau boleh goreng dah. Tak, kadang makcik tadi hak. Makan habis dah. Ya meh, lepas tu dia kata telur tak fresh. Aku pergi bagi dia belum kompok orang kita dah. Dia bawa mangkuk dia. Telur tak fresh. Telur laki hang mat. Telur laki hang. Nak layan perang kat hang ni. Ha. Dia tak mau bayar apa? Tak dibayar lah. Telur tak fresh. Telur tak fresh macam mana? Oh ya. Sekarang tak bayar. Oh. Makan 3 bayar 1 tengok. Makan lari tak bayar? Ada kamera tak ada Amal? Ada. Aku macam Tok kedai ibu tau. Ani orang 3 orang. Dah betul mah? Ya aku share tak boleh aku buat. Kenal orang Pakcik? Kenal tak? Boleh tak? Memang kalau kedai Melayu memang tak riak. Jawab pun tak bagi Kalau aku. tengok kan, dia tak bagi ayat kat kami. Dia punya benar. Anak Cina mana? Anak Cina mana anak Cina? Duduk timer dia kot. Anak Cina saja cari dia. Tu. Oh, Mama dulu nak kalau dia main puas. Baru-baru jangan tangan dia setuju nak pergi tu. Katakan dia pergi tu. Everyone start jadi sekarang. Tak ada tu. Lapar. Habis putih tu. Putih ke? Betul. Okay, bye. Bahaya Iman ajak pergi tengok pergi tempat menari tiang. Mamat dia tengah rap. Kami nak jemput ada orang Malaysia duduk di filem luar. Jadi kami dapat call daripada kedutaan Malaysia rumah melawat dia pun. Sebab dia kata teruk sangat dah. Tolonglah bantu kami, bantu Jadi jomlah kita tengok lah. Kami tanggung sial lah. Kita tengok lah. Kita kena tengok kehidupan dia pun ni macam mana. Dia pun nak balik Malaysia tak boleh. Pasport pun dah tak ada. Berkali tersungkur di medan derita. Oh, tinggi kok. Oh, pintu tak di situ. Penat dah dulu.
nak cakap tak boleh lah. Tengok putih. Dah jumpa. Ni dia orang daripada Kedah. Nampak orang jadi kita rasa sabar-sabar pun nak tu. Berkali tersungkur. Mak kuat. Oh, mak kuat. Kuat tengok. Tapi makut paling kuat mah sampai trainer kentut. Kerak apa? Brok. Tu dah jai Leno. Angin nampak ke mana? Mulut Leno. Mulut tutup je buat macam tu. Yang paling win ni. Derah ni. Oh, ni derah ni. Bunyi pas Tak tahulah ada naik kerusi tempat duduk tu. Naik ni ya. Lepas tu tutup. Sambang bapa-bapa pasal anak mix. Banyak orang kata betul. Kalau ada level macam kat Anuami sama budak todik. Todik kena depa. Dalam. Kedak lah padu. Tak lah. Awet elok buat dia. Ni mahal sikit daripada normal. Tapi sedap. Pun habis tak dah habis lah. Jawab. Dia ingat dah dia pemain Okay, kita ada cabar. Ni cabar dia. Ni bagus. Hah? Ikan bara. Ayuh je. Tu. Oh, dia. Ni makrel. Oh, ni bawah lagi. Tu. Bawah ni. Oh ni ha dia. Ikan bawah. Tapi nak balik beg pasal tu. Tak ada masalah ni. Nak lama mana apa nak? Oi, 2 3 jam lingkup. Boleh beli tu yang daripada beg yang cooler tu tau. Ya, ikan-ikan. Ayah favorite dekat ni. Air soyo ni. Kena ambil air soyo 2-3 ting biji dia. Dok, nak orang kata apa? Makan tengah hari lunch. Ni kedai dia geng. Padu tu kat kedai dia. The yellow one. Yeah. Ada duduk lah. Makanan dia. Ini ya. Ini orang nak sini. Ni geng, City of Tampere geng. Oh. Ni buah serta ais ni tu geng yang daripada bubur kacang kan. Ni buah dia ni. Ais. Banyak buah.